latar belakang pendidikan. Saya sekolah rendah di dua sekolah. Satu di sekolah rendah Pasir Panjang, Kuala Terengganu, darjah 1 sampai darjah 2. Keluarga berpindah ke Kijal, Paman. Saya bersekolah di SK Kijal, Sekolah Kebangsaan Kijal, Mamat, Terengganu. Daripada darjah 3 hinggalah darjah 6. Saya melanjutkan pelajaran menengah ke Semaza Ladang. Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin Ladang di tengah-tengah bandar. Sekarang ini dekat dengan Jambatan Akad sampai tingkatan 3. Kemudian saya sambung pelajaran ke Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin Batu Buruk dalam aliran Sanawi selama 4 tahun. 4 tahun. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar. Selepas menamatkan pengajian di Universiti Al-Azhar, Kairo, saya pulang ke tanah air dan saya terus datang ke Johor menjadi jurusan darat tahun 1995. Saya mempunyai seorang isteri, masih seorang isteri, dan 7 orang saya mati serta 2 orang cucu. Anak semuanya dah habis belajar kecuali yang bongsu saja. Yang bongsu masih menuntut di Sekolah Menengah Agama Farid Raja, mengambil STAM, Sijil Tinggi Agama. Warna kesukaan Ustaz? Ustaz ni dia tak ada warna kesukaan. Ikut je apa yang kita pilih biasanya. Biasanya macam tu lah, dia tak ada, ikut je. Saya suka warna macam-macam warna suka. Makanan kegemaran dia? Makanan kegemaran dia memang suka asam pedas. Sebab dia bagi Terengganu, dia suka jenis kalau kat Terengganu tu dia tak panggil asam pedas kan, tumis macam tu. Dulu dia suka gulai, sebaran gulai lah kalau kat Terengganu tu. Okay. Lepas tu dia buka rumah lah, dia suka juga lah. Tapi kebanyakan yang dia suka tu dah dia tak boleh makan. Sekarang ni dia tak boleh nak makan dah. Juga asam pedas, ada belacan kan. Kalau kambing dah nak makan. Gila pating kan masak kopiak dan sebagainya. Okay lah dia suka. Banyak dia tak boleh makan. Okey, makanan bagi Ustaz tak ada makanan yang tak suka. Semua Ustaz suka makan. Walaupun Ustaz ni bukan orang Johor, datang ke Johor, bukan orang Jawa, semua Ustaz makan tempe ke, wak lele ke, pecel ke, kan, makanan-makanan Johor, makan bugis ke, berasak ke, Ustaz semua makan, semua suka. Tempe, cuma tempe tu dah tak boleh lah sebab gaut kan. Hobi masa lapang Ustaz suka buat apa sebenarnya? Hobi masa lapang sebenarnya Ustaz suka beriadah, bersukan, apa-apa sukan. Sebab daripada zaman sekolah rendah tu, sekolah menengah sampailah kat universiti, sentiasa bersukan. Sehinggalah datang Johor kan, bersama dengan guru-guru pun bersukan tengok pada sukan apa yang pada masa itu. Pernah juga hobinya berbasikal. Berbasikal tu sudah kerja pada datang dulu berbasikal, dan juga main
Kalau nak kiranya bola lah. Dengan itu bola daripada sekolah rendah sampai stamina sampai ke Al-Azhar pun Ustaz masih bermain bola. Dan sehingga datang ke ke Belitung, Guru Sandara pun main bola juga. Dan datang ke SSG pun main bola juga. Itu sama cerita juga. Ibu berubah-ubah. Antaranya ikutlah. Kalau musim memanah, dia suka memanah. Kalau musim buat hobi dia. Tapi sebenarnya dia lebih suka kepada saya nampak lah jalan meneroka alam. Sukalah kalau ikut kawan-kawan pergi jalan-jalan tu, kemah ke, itu dia suka. Karakter Ustaz dekat sekolah dengan kat rumah sama tak? Sebagai ketua keluarga. Karakter sama je. Tak ada beza. Jadi kat rumah dengan kat luar sama je. Dia banyak gurau. Kadang-kadang kalau dia marah, kita takutkan juga lah. Tapi dia okey. Karakter dia lebih kurang je. Apa yang rakan-rakan nampak tu, kat rumah pun macam tu. Cuma kadang-kadang dia agak serius sikit lah. Impian setelah pencen, Ustaz? Impian setelah pencen, semoga dapat beribadat dengan sempurna. Itu je. Tubuh badan sihat untuk beribadat dengan sempurna. Dia tak pernah cakap, tapi saya nampak dia cuba nak adakan satu penginapan di Terengganu. Maksudnya dia bolehlah singgah kat Terengganu tu, boleh nak ziarah-ziarah keluarga saudara mara. Saya nampak lah. Semua ke rapat dengan Ustaz. Staff semua, sama ada AKP ke, Amal, pejabat, PTI, kan, kawan-kawan Ketanam dan Harus Perdana ke, semua baik. Sebab apa? Sebab kita perlu kawan yang ramai, kawan yang baik. Kata spesial tu tak ada semua spesial lah. Sebab apa? Kalau buat program-program dekat sekolah, semua membantu. Semuanya membantu Ustaz dalam menjayakan segala program-program sekolah. Contohnya Maulid Rasul. Dia memang minat. Dia memang suka menguruskan surau dia tu lah. Supaya orang selesa. Sebab yang cakap itulah yang boleh jadikan awal jariah untuk dia. Saya mengambil peluang ni sebenarnya nak mengucapkan selamat menempuh alam masyarakat. Mudah-mudahan diberikan kesihatan yang baik, dia dapat memanfaatkan masa dengan mungkin kalau dulu masa kerja sibuk, tapi saya rasa dia boleh tunjukkan untuk mendekatkan diri pada Allah, kan. Dan dia boleh memakmurkan lebih lagi sumbangan kat surau kampung paya dia tu, kan. Dan dia dapat menikmati hari-hari persaraan dia dengan yang penting paling sihat lah bagi saya, dengan sihat, gembira, insya-Allah. Ustaz selalu sebut dalam mesej Ustaz tu dalam grup tu, muafakat membawa berkat. Kita perlu dalam satu tim untuk membangunkan SMK SUG dalam apa jua program, sama ada kurikulum ataupun kurikulum, punya aktiviti kita perlu bersepakat semua, tak kira guru, PKP dan juga pekerja-pekerja sekolah.